Yang ini asas Tawikon Swell Amendment. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini 17 hari bulan 8 2026. Wak dengan Abang Makno first time tolong Pak Din untuk polia sebab Pak Din tadi ada kerja lain. Jadi Abang Makno dengan Wak dah habis untuk pemajaan butir. Jadi hari ini dia support Pak Din untuk polia lah. Kadang-kadang Pak Din gunakan mesin, tapi kadang-kadang Pak Din gunakan tong. Tong racun yang 20 liter. Tapi biasanya untuk umur sebulan dan juga 2 bulan biasa Pak Din akan guna tong dulu. Memang macam tu Pak Din akan tengok pergerakan pokok, pertumbuhan pokok dalam masa sebulan ke 2 bulan ni. Kita akan naik tengok pokok kalau kuning biasanya akar tak tumbuh. Ini adalah kali kedua Pak Din buat polia. Kemudian baja butir Pak Din dah guna. Yang ini asas Tawikon Swell Amendment. Kemudian yang umur sebulan Pak Din guna baja Grosoni. Ini ada 8,500 Pak Din guna. Okey. Jadi umur dia sekarang dah 2 bulan. Tanam itu hari 9 hari bulan 6. Tengok keadaan dia. Sekarang dah 17 hari bulan 8. Jadi mana dah 2 bulan. Ini adalah baja Yara Crestron. Pak Din biasa akan guna. Kadang-kadang Pak Din akan guna baja Tawikon liquid ya. Tapi yang plot ni Pak Din pakai Yara Crestron. Biasa Pak Din akan guna satu cawan ni. Ya. Okey, satu cawan ni lebih kurang 150 gram. Jadi penuh ni satu pam racun 20 liter. Kemudian Pak Din akan guna Super 3. Okey, Super 3 dan juga Pak Din gunakan Ketosan. Ini semua 20 ml untuk 20 liter. Ini cuka kayu. Ini cuka kayu daripada Ketosan dan ini cuka kayu daripada Tawikon. Dua-dua ni kalau habis yang ini Pak Din akan guna Tawikon punya. Janji cuka kayu. Pak Din guna untuk 20 liter, biasa Pak Din akan guna 40 ml. Jadi Pak Din tak guna racun kurat dan racun serangga ya. Depend keadaan ya. Racun serangga dan racun kurat yang mula-mula tadi Pak Din dah guna. Lepas tu sedia Pak Din biasa SOP Pak Din 6 kali semburan polia. Tapi kalau pokok gemuk Pak Din akan kurangkan 4 atau 5 je. Jadi dalam masa belum hormon bermakna untuk racun serangga dan racun kulat biasa Pak Din akan guna lebih kurang 2 kali atau 3 kali je. Depend kepada keadaan cuaca ataupun banyak serangga ke apa baru Pak Din guna.